Sebelum Dato' Alif Shukri viral jual batu dia 1975 dulu, orang US patut berebut beli batu. Aku sungguh, nak buat apa ni? Cerita dia macam ni. Mamat ni nama dia Gary, seorang marketer kat California. Dia tengah cari apa nak buat untuk tambah extra income, sebab dok dia pun dapat tak banyak. Satu malam dia lepak dengan member, ada yang komplain susah nak beli binatang ni, buat sepah lah, gigit perabot, mahal nak maintain makanan apa semua. Gary spontan buat lawak, beli batu lah senang. Dia siap kata rock is the way to go. Semua pun ketawa lah, dan tu tahu memang dia buat kelakar. Tapi rupanya Gary ambil serius benda ni. Mungkin sebab dia memang betul-betul nak cari jalan tambah income kot. So apa dia buat? Dia beli 1 tan batu dari Mexico, 1 sen sebiji, buat bekas guna cardboard, siap terbuk lubang udara lagi. Dalam tu pula dia letak sarang guna kertas, kita yang dicari-cari kan. So nampak macam batu tu binatang peliharaan duduk kat dalam sarang dia dalam bekas pack. Rupa dia macam ni. Paling kreatif, dia buat buku manual penjagaan batu, ajar cara nak jaga, cara nak training, nak golek, macam-macam lagi lah. Memang kelakar. Tapi ada kau nak beli? Macam menarut je kan. Dalam masa 6 bulan Gary berdaya jual 1 juta set. Untung bersih dia 4 juta US dollar. So kalau convert di US sekarang, lebih kurang 24 juta dolar USD. So apa kita boleh belajar daripada kisah ni? Kalau kita tengah cari side income, cuba tengok keliling. Ada tak masalah orang yang kita boleh settlekan? Kalau ada, mungkin itu boleh jadi idea buat duit kita. Walaupun idea tu nampak macam mengarut, macam kisah Gary ni. Kalau tak ada idea juga, don't worry. Saya ada sediakan beberapa rujukan tentang buat side income ni. Group free pun kita ada. Boleh klik link dekat komen.